العذاب فلا تحسبنهم سبحانه وتعالى. Sebahagian daripada tuan-tuan puan-puan yang bacaan dia masya من ذكر أو أنثى بها ألهم أرجل يمشون بها. الله أكبر على ما هو خالق لا حول ولا قوة. فإذا فرغت فانصب. Syukur alhamdulillah, syukur kepada Allah yang memberi lawan pada saya, menunjukkan tempat saya untuk mencahayakan kehidupan saya dengan Al-Quran pada Ramadan tahun ini. Terima kasih kepada Syekh dan rakan-rakan yang telah memberi laluan pada saya. Moga kita mendapat cahaya Ramadan dan mendapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang rasa bersyukur sangat dapat datang sini. Sebab ini first time dekat sini lah saya join. Sebelum ni di tempat-tempat lain. Tapi sini rasanya rasa puas. Sebab bacaannya jelas, mantap. Lepas tu dia very systematic. Saya rasa memang bersyukur sangat. Tahun ni memang bersyukur. Tersangatlah bersyukurnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali pertama saya datang ke sini dan saya rasa amat berpuas tahun ini. Pada usia yang penghujung ini, terutama bagi warga-warga emas, inilah masanya yang kalau boleh, kalau ada lagi seharusnya hadir untuk ilmu ini. Allahumma inna nas'aluka bi hadhihi as-sa'ati as-sharifati al-mubarakati al-mu'azzamah 'inda khatmi al-Qur'an al-Karim. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menjayakan pengisian-pengisian ibadah yang kita sedang rasai ini, dan saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua jemaah-jemaah yang membaca Al-Quran Al-Karim di dalam program Tadarus Al-Quran di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bacaan-bacaan yang kita bacain daripada awal sehinggalah di saat ini, insya-Allah diambil kira oleh Allah, dipandang baik oleh Allah, diterima baik oleh Allah, menjadi saksi yang sangat baik di sisi Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat bertemu lagi di dalam program Tadarus Al-Quran Al-Karim pada tahun hadapan dengan izin Allah. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairul jazaa wa barakallahu fikum. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari 25 bulan suci, sebaik-baik bulan di sisi hadrat Allah Subhanahu Wa Taala,
dapat selesaikan majlis khatam tadarus Al-Quran. Alhamdulillah, seramai 500 orang. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat rahsia dan keberkahan khatam Al-Quran dan keberkahan bulan Ramadan insya-Allah taala. Terima kasih banyak kepada semua yang sertai program-program ini. Terima kasih banyak kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, isterinya Datin Seri Masdiana atas usaha mereka, atas kerja mereka, atas apa yang mereka sediakan untuk kami menjalankan program ini. Dan terima kasih kepada semua yang doa ataupun hadir. Moga Allah Subhanahu wa taala banyak kaum kita dalam keadaan sihat wal afiat dan berhadir pada tahun depan insya-Allah taala dalam keadaan sihat wal afiat. Pada akhir kata-kata ini, selamat hari raya buat semua. Minta maaf secara zahir dan secara batin. Mudah-mudahan insya-Allah bahagia dan gembira dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.